Hari ni doktor nak share mengenai mitos-mitos eczema. Orang kata hanya kanak-kanak sahaja yang boleh kena eczema. Salah. Cuba tengok ni. Doktor pun kena eczema. Tapi doktor bukan kanak-kanak, dah tua dah. Ada yang cakap eczema ni tak boleh selalu mandi. Kebersihan tu masih penting. Cumanya kena pilih mandian ataupun sabun wangi yang betul untuk yang ada eczema. Ada orang cakap juga, doktor, rawatan eczema ni krim steroid je. Pun salah. Krim steroid adalah salah satu rawatan eczema, tapi kita tak perlu bergantung dengan krim steroid sekiranya kita tahu cara untuk mengawal eczema kita. Doktor, saya ada kawan ada eczema, saya takut nak dekat dengan dia sebab eczema ni berjangkit kan doktor? Itu pun salah. Eczema tidak berjangkit. Jom, doktor ada nak share info sikit. Orang yang ada alergik ataupun alahan, sekiranya dia tak tahu alergik dan alahan dia ni, dia boleh mengalami radang eczema ataupun acute flare eczema, di mana eczema dia boleh jadi teruk. Jadi doktor nasihatkan yang ada eczema, jom buat allergic test.